So, musim hujan macam ni tak tidur lah. Tak tidur. Tak tidur. Tengoklah. Kemana kalau air melempak sini lah ni? Taman longkang ni penuh. Kena tengok keluar. Ni pada tu ya? Yang ni 10 kes ya. 280 liter per second. Ni dah on manual lah? On manual. Manual? Manual. Ada yang jaga sini lah? Betul. Oh. Siapa jaga ni? Dia duduk sini dulu. Sini yang jaga hotel. Saya jaga. Jaga sini? So, musim hujan macam ni tak tidur lah? Tak tidur. Tak tidur. Tengoklah sembab mata masing-masing betul. Kadang siapa yang dekat datang dulu, backup dulu. So saya baru datang backup dulu. Bantu lah. Alhamdulillah. Okey. Tak ada OT? Ada OT kan? Sekarang kita tahu ni. Habis dah semua? Bulan 12 ni jawabnya gaji cuti. Aduh. Yang ni sama macam kat tadi. Sungai elektrik. Cuma dia cara dia keluar tu dia pakai jenis morning glory. Kalau air sungai tinggi dia Terbuka lah. Terbuka lah. Keluar ke atas tu ada dulu. Macam ni tu dia keluar. Dia keluar ke atas. Oh, I see. Morning glory. Ya. Semua sampah-sampah tu dipangkap di sebelum jembatan sebab beam ni agak rendah. Itulah itu yang kata salah satu skop dalam aktiviti Sungai Kintang Fasa 2 tu yang kita akan dah nak award ni. Salah satunya menaik taraf jambatan ni. Ini diganti lah. Adakan kalau mungkin nanti design dia ash bridge ke macam tu lah. Atau buat apa ni rubbish trap pun tak kena Maintenance. to be cleared from time to time. Untuk yang ke depan ni macam Betul. ada. Long term itulah. Kita Yes. Kekal. Rendah sangat sekarang ni. Dia boleh pegang. Untuk bawakan kepada pengetahuan yang amat berhormat. InsyaAllah. Ha.